Kalau anda simpan RM30,000 dalam akaun bank tanpa anda sedar, nilai duit tersebut semakin mengecil. Sebab apa? Nilai RM30,000 pada hari ini tidak sama dengan nilai RM30,000 pada 5 tahun yang lepas. Kuasa beli duit jatuh, harga barang makin naik, tetapi duit kita masih angka yang sama. Ramai orang tak sedar bila simpanan duit mereka terkumpul antara RM30,000 hingga RM35,000, mereka hanya simpan dalam bentuk nombor dalam bank. Sedangkan orang yang bijak kewangan buat satu perkara yang berbeza. Mereka tukarkan simpanan duit tersebut kepada aset. Sebab itu, ramai usahawan dan golongan profesional pilih untuk simpan emas fizikal. Contohnya, seperti gold bar 50 gram ini. Ia cukup kecil untuk dimiliki, tapi cukup besar untuk lindungi nilai duit daripada inflasi. Gold bar 50 gram public gold ini berketulinan 999.9 diiktiraf antarabangsa. Kita bukan sekadar simpan logam kuning. Ini simpan kekayaan sebenar yang boleh dipegang dan diwariskan. Kalau anda ada lebihan tunai sekitar RM30,000, jangan biarkan ia dimakan inflasi secara senyap-senyap. Anda boleh mula alihkan simpanan tersebut kepada simpanan emas fizikal. Untuk langkah pertama, anda boleh rujuk pin post di video saya 6 langkah cara daftar akaun emas public gold dengan mudah, atau isi form sign up di bawah ini. Saya bantu anda sebaik.